dah E5 kepada Persona. First saya drive first tu saya rasa macam steering dia rasa macam berat semacam je. Saya ingat masalah steering dia, try tutup on balik pun sama, try pump tayar. Rupanya baru saya ingat, oh memang dia rasa macam tu punya Proton punya ni. Sebab model E5 dia punya electric power steering dia lagi ringan lah. Dia rasa somehow dia tak rasa ketat, dia right handling dia sebaik Persona. Okay, nombor 2 paling ketara dia punya performa lah. E5 tu performa dia luar biasa lah. Kita tekan je apa dia pergi langsung tak ada delay. Macam ni kita ada dengar bunyi enjin, bunyi gearbox mengaum semua. E5 langsung tak ada. Untuk bawa laju bagi saya dua-dua kereta stable. Cuma Persona dia ada bunyi ikut lah, bunyi gearbox, enjin, angin semua. E5 dia macam senyap je. Dan E5 tu bila kita bawa 130, 140 dia rasa macam kita bawa 100 km kat Persona. Dia memang sangat stable lah. Tapi tak ada isu lah daripada model E5 turun ke Persona ke bawa Saga, memang tak ada isu langsung. Kita boleh je biasa dia punya handbrake, dia punya minyak brake ke apa semua biasa je lah. Cuma first daripada Persona ke model E5 dia rasa lain sikit lah. Macam yalah benda baru gear apa dekat sini, ada auto hold semua lah. So far Persona ni still kereta yang sangat-sangat bagus lah. Okay, itu sajalah.